Kalau kau derma seluar alien dekat museum, diorang tak terima. And ini memang berlaku dekat Scotland. Nah museum, saya ada seluar alien. Ambil lah. Tak apa, kita orang dah ada sepasang. Museum Kebangsaan Scotland yang ditubuhkan pada 2006 hasil penggabungan Museum Scotland dan Royal Museum telah menempatkan lebih 12 juta objek pelik. Museum yang sama dinaik sumbangan seluar bercahaya gelap yang didakwa dipakai semasa penculikan makhluk asing di Loch Lomond. Dan mengikut Akta Warisan Nasional Scotland sana, museum memerlukan hak milik yang jelas. Kesesuaian dengan keutamaan menyebabkan permintaan ini ditolak. Betul saya nampak UFO dekat sini, betul. Ya, nak tengoklah ni mana UFO-nya. Dia mendarat betul atas luar ni. Tak ada apa pun. Seluar alien kot ni. Jangan. Kenapa ada rasa super ring? Tu seluar mak Apet lah. Dia nak melabur sebab tu dia buka seluar dia. Kan nak cakap tu UFO. Kau cakap banyak lah. Macam ni. Bye-bye. Tidak. Malah cikgu.